adakah tanda anda malas? Ramai pasien yang jumpa saya tertanya-tanya, "Doktor, saya dah cuba diet, saya dah cuba exercise, kurangkan manis, kurangkan portion, tapi berat tak turun-turun juga. Apa masalahnya?" Jadi lama-lama pesakit pun rasa demotivated. Tak nak dah exercise, tak nak dah diet. Tapi itu semua bukan sebab disiplin. Kadang-kadang badan kita yang perlukan bantuan. Jadi antara penyebabnya ketidakseimbangan hormon, stres yang tinggi, tidur yang tak cukup dan metabolisme yang rendah. Macam patient ni dah try diet bertahun-tahun, tapi lepas kita bantu dari dalam, alhamdulillah dia dapat perubahan yang sangat bermakna. Ada yang sebelum ni cuba nak hamil, akhirnya berjaya hamil. Ada yang selalu sakit lutut, cepat penat. Sekarang ni dah boleh teman anak pergi sports day lagi, siap melompat lagi. Ada yang dulu risau nak tunaikan umrah haji, tak larat nak bawa badan ni. Sekarang jalan jauh pun tak ada masalah. So, inilah perubahan yang kita mahukan, perubahan yang sangat bermakna. Jadi, dalam kes tertentu, kita akan cuba rawatan, antaranya rawatan Mounjaro. Rawatan ni untuk bantu reset semula badan kita dari segi stabilkan hormon dan kurangkan selera makan. Tapi rawatan saja pun tak cukup. Lifestyle tetap seiringan. Kena exercise, kena jaga pemakanan, baru perubahan tu lebih kekal. Jangan salahkan diri sendiri. Jom kita dapatkan bantuan dan rawatan. Jadi jom kami bantu anda untuk dapatkan perubahan yang lebih sihat dan bermakna.